Saya Sulian dari Seri Kembangan. 29 Jun join Gen Z. Daripada start hari tu saya start terbakar lah. Actually saya buat BE sebab ibu saya lah. Setahun ibu saya pakai Alora, dia ambil Shiroto, dia ambil Bifil. Kebaikan dia tu banyak. Mak saya join pakai tu, dia pergi event KKM. Dia punya staff kan, ex-staff KKM. Dia pergi event tu, masa dia pergi tu, kawan dia pakai wheelchair. So next year tu kawan dia dah boleh jalan. So bila boleh jalan tu dia macam wow, nak kena cari ni Alora Pants ni. So dia jumpa Kak Ida. So bila dia jumpa Kak Ida, dia start pakai Alora. Dia ada problem, tak boleh semayang, susah nak sujud semua kan. So dah okay problem tu, then dia start ambil Shiruto. Dia approach saya, tapi saya tak apalah kan. Sebab saya sibuk. Saya kerja HUKM bahagian IT network. So satu hospital saya kena cover, saya kena layan profesor, doktor. So every problem-problem yang dekat hospital tu saya kena attend, saya kena layan kan. So every day pun saya akan buat step lebih 10,000. Bila saya start pakai Alora Pants tu, kaki kepas tu tak ada. Tidur malam pun senang, period pain pun okay. Saya betul lah. So saya start sharing. Bila kebaikan Alora Pants tu saya dapat, saya start sharing. Bila pergi site tu, saya share dengan kawan-kawan.